Kerajaan US shutdown. Kerajaan US rasmi shutdown bermula jam 12 tengah hari tadi waktu Malaysia. Shutdown ni jadi sebab pentadbiran Presiden Trump gagal dapat kelulusan bajet tahun depan dalam Kongres. Parti Demokrat ni dia bantah habis-habisan sebab si Trump ni dia nak potong subsidi Medicaid ataupun subsidi kesihatan lah untuk orang gaji rendah. Nak luluskan bajet ni, Trump perlukan 60 senator. Tapi Republican hanya ada 53 orang. So si Trump ni perlukan 7 Demokrat. Tapi tak ada seorang pun yang sokong. Akibatnya pekerja awam esensial macam polis, tentera, kawalan udara ni, diorang kerja je macam hari biasa. Tapi ada yang tak dibayar gaji on time tau. Kalau pekerja yang tak esensial pula, terus kena cuti tanpa gaji. So si Trump ni siap bagi amaran lagi, shutdown kali ni akan bawa kepada pemotongan bajet besar-besaran. Sekarang ni semua agensi persekutuan US ni memang tengah dalam standby mode lah. Dan nak ingatkan lah yang benda ni bukan kali pertama jadi. Pernah juga jadi pada tahun 2018. Dan kali ni pula Trump punya versi. So apa pandangan korang? Apa agak-agaknya akan jadi?